Cik, saya dapat rik saman. Rik saman? Betul ke tu rik saman? Boleh tolong tengokkan? Bukan ni. Salah. Ni bukan rik saman ni. Oh, bukan. Dapat dari mana? Scammer lah ni. Macam mana kita nak tahu rik saman tu rik saman yang original ke tidak? Okey, hari ni saya akan ajar macam mana kita nak tengok sama ada rik saman tu betul tidak. Okey, yang pertama kita kena tengok kat sini. Biasanya atas sekali akan ada nombor kes. Setiap kes mahkamah akan ada nombor kes. Dan dekat sini akan ada ditulis kandungan berapa ataupun enclosure nombor berapa. Okey. Yang paling penting sekali kat bahagian bawah sebelah kiri. Okey, bahagian bawah sebelah kiri ada nombor siri dan juga QR code yang boleh kita scan untuk kita tengok sama ada betul atau tidak dokumen tu. Oh, jadi kita boleh scan sajalah? Boleh. Canggih betul. Sekarang semua dah canggih. Boleh tunjukkan? Okey. Contohnya, kita ni QR code, saya scan. Okey, jadi bila saya scan dia akan keluar macam ni. So, ini adalah verification code yang kita kena isi dan nanti dia akan bawa kepada tunjukkan dokumen mahkamah. Jadi, kalau ditunjuk situ dokumen yang sama dengan apa yang kita terima, maksudnya dokumen tu betul. Oh, okey. Faham? Jadi, lepas ni kita dah boleh check lah. Betul. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada apa-apa soalan, komen kat bawah. Saya akan bantu anda.